Mudah-mudahan hampir pertengahan Ramadan kita imarahkan dengan kekuatan kerohanian dan memahami dimensi disiplin, integriti dan juga sosial yang sebenarnya membawa makna penghayatan Ramadan. Juga untuk menelaah Al-Quran, membaca, mengikuti makna dan mesejnya, kerana seperti mana yang disebut dalam firman Allah SWT yang saya bacakan tadi, bahawa bulan Ramadan, syahrul Ramadan, unzila fihi al-Quran, bulan turunnya Quran, matlamatnya itu petunjuk kepada manusia, hudan linnas. Petunjuk itu kerana ia memberikan kekuatan, kecerdasan, pencerahan untuk menilai dari wabayinatim minal huda, petunjuk alam, bumi dan segala sejarah dan kegiatannya, agar kita dapat membuat penilaian furqan. Sebab itu Quran juga disebut furqan, kekuatan untuk memberikan kita upaya membuat penilaian di antara hak dan batil, ma'ruf dan mungkar, dan apa yang disebut kebaikan keseluruhannya. Kita hanya menggesa supaya peringatan itu dalam masa singkat sekurang-kurangnya ada amalan tambahan di bulan Ramadan ini. Semalam dalam perhimpunan yang diselenggarakan oleh Kementerian Kewangan, Perbendaharaan dan juga rakan-rakan syarikat yang bersama, saya tekankan tentang keperluan kita memaknai Ramadan dengan meningkatkan sedikit usaha-usaha amalan praktik. Kerana kekuatan amalan itu bukan pada ritualnya. Umat Islam ini tidak kalah pada ritualnya. Masjid-masjid dipenuh. Kalau kita nonton, umrah itu penuh, sesak dengan manusia. Satu kebajikan, mudah-mudahan mendapat mabrur, ya, amal saleh. Sebab itu dalam doa umrah dan haji itu dikaitkan dengan umrah mabruran, wa sa'i mashkuran, wa amalan salihan, amal saleh, dan wa tijaratan lan tabur, termasuk urusan ekonomi dan perdagangan. Islam tidak mengenepikan. Tetapi cabarannya bagi umat Islam dulu dan kini adalah memaknai ritual situ, seperti Ramadan. Apakah Ramadan memperkukuh keyakinan kita lebih baik pada tahun sebelumnya? Apakah Ramadan meningkatkan integriti kita? Apakah Ramadan, bulan Ramadan bagi umat Islam itu benar-benar dengan puasa, disiplin menahan diri dari makan minum dan yang dilarang lainnya, itu sebenarnya meningkatkan integriti kita, menolak kerakusan kuasa, penyelewengan, kemalasan dan rasuah. Apakah Ramadan itu memberi kesedaran tambahan kepada kita untuk membela nasib jiran kita, karya kita dan rakan-rakan yang lain yang kurang bernasib baik? Itu sebenarnya soalan itu kita mampu jawab sendiri. Sebab itu semalam saya sebut, ya, kadang kami menteri-menteri ada peruntukan kerajaan, pegawai, ada dana kementerian untuk membantu projek-projek seperti kampung angkat madani, sekolah angkat. Itu dari dana yang dikumpul dari CSR. Ini baik, ada baiknya, supaya ada perencanaan yang lebih teliti. Tapi kalau tidak mungkin ada sumbangan pribadi, itu yang juga dituntut.
tidak perlu banyak, ikut keupayaan. Sebab itu dalam membina masjid umpamanya, tuntutan itu, seruan itu, innama ya'muru masajidallah, memakmurkan masjid itu satu seruan umum kepada karya. Ya, pemerintah ada tanggungjawab tentu, jabatan, orang kaya, tetapi juga tiap karya. Jadi saya lihat dalam pengalaman saya kadang-kadang bila kita sebut tentang sedekah amal jariah ini, dari segi sumber peribadi kita itu tidak ada. Saya rasa perlu amalan Ramadan itu mendorong selain daripada peruntukan sejadah, penambahan ya, pakaian, minuman, makanan, dan juga kemudahan-kemudahan yang diperlukan untuk meringankan beban rakyat. Ini tak masuk teks yang dicadangkan oleh Johan tadi. Semalam juga saya umumkan beberapa langkah dan yang diambil oleh yang kita bawah ikhtiar Madani ini untuk meningkatkan penyertaan pimpinan dan pegawai kanan untuk turun ke bawah. Dan ini walaupun dilakukan dulu tapi tidak structured seperti sekarang. Umpamanya KSU, Susah Bahagian, pegawai kanan semuanya, dia pengarah pelanjauan yang sekarang jadi kesus saya. Sebab saya banyak tak lulus, saya kena bawa ke pejabat saya. Jadi dia beri makro, pandangan makro yang baik sebenarnya di kalangan, seperti mana kita tahu kemahiran di bank negara, di Suruhanjaya Security, ya, bank-bank, PNB, Khazanah, ini semua kalau dilihat kepakaran kemahiran mereka tidak dipertikai. Tapi kurang kemudasabahannya untuk mereka turun sendiri ke kampung. Tak semestinya kampung ini jauh, kampung asal mereka, dia melihat sendiri seluruh masalah di kampung itu. Ini yang disebut kampung angkat Madani, yang alhamdulillah bila saya lihat laporannya ada kemajuan, tapi bukan fizikal. Kita turun ke kampung, jembatan diperbaiki, atau parit ataupun pagar masjid, yang fizikal, itu sekolah, bumbungnya atau tandasnya. Tetapi juga jumlah penganggurnya, masalah dadah dalam masyarakat itu, masalah sosial yang lain. Apa kalau yang sakit, hospital yang paling dekat, klinik paling dekat, apa problem mereka? Berapa jumlah miskin tegar? Dalam satu kampung mungkin 6 orang. Kita boleh balik ke KL dan kutip sikit sebanyak dana beragam-ragam selesaikan kurang-kurangnya untuk tahun itu. Ini yang makna keseluruhannya. Jamaah di masjid bagaimana diimarahkan? Apakah masjid itu diurus dengan baik? Ada kegiatan pengajiannya? Jadi ini yang disebut pembinaan ummah secara keseluruhannya. Dan itu yang saya maksudkan kampung angkat Madani. Dari segi laporan yang saya perolehi setakat ini, banyak yang menumpukan di bidang fizikal, ada kejayaannya. Tapi saya rasa untuk memenuhi dan memenai falsafah negara kita tentang Madani ini, dia juga menyentuh soal nilai, soal akhlak, soal kemanusiaan, soal ihsan. Jadi kita kena cuba tahu. Tidak mungkin kita selesaikan semuanya, tetapi sekurang-kurangnya kita tahu dan kita ada usaha atau ikhtiar untuk meringankan beban mereka. Ada kadang-kadang hal-hal yang kecil, dia peniaga kecil, dia memerlukan hanya RM5,000 atau RM10,000. Kalau sudah tidak mampu dan sudah rujuk kepada tekun atau amanah ikhtiar, kerana saudara punya kedudukan yang punya kefahaman yang lebih tentang perjalanan dan silsilah pengurusan dan pentadbiran negara. Jadi untuk tahun 2025 ini kita berhasrat menambah
supaya dari ketua pengarah, setiausaha bahagian, mungkin kita turun sikit. Kita ambil kurang-kurangnya 200 kampung. Kalau setakat 50 kampung satu tahun, jadi dekat kiamat baru selesai. Jadi lebih baik kita cuba tingkatkan supaya kita dapat selesai sebelum kiamat. Astaghfirullahaladzim, saya gurau Kadang gurau macam ni tu diambil oleh ahli parlimen tertentu. Inilah satu kenyataan yang menyimpang dari prinsip agama, seolah-olah dia tahu bila itu kiamat. Ada arti kah? Ada yang gurau lah sikit ni. Baik. Kemudian majlis iftar kita adakan dengan semalam DLC, CEO syarikat semua ada. Jadi kalau kampung angkat ini melibatkan mereka, target kita ialah sekurang-kurangnya 400 kampung. Kalau umpamanya Maybank, takkan nak Maybank satu kampungnya, malu lah saya. Dia ada kemampuan umpamanya ambil 20 umpamanya, ya, atau lebih lah, ya. Ataupun katalah PNB ke PUNB ke yang besar-besar, ada keupayaan. LHDN dia boleh ambil 50. Baik. Kemudian ada sudah tahu sejak di antara hal awal yang saya bangkitkan sebaik mengambil alih jabatan ini ialah memantau kedudukan di sekolah. Banyak masalah sekolahnya, pembangunannya, kantinnya. Tapi saya mula dengan tandas, kerana itu pun dah mencecah hampir 1 bilion ringgit, ya. Saya kira selesai, belum selesai semuanya. Malah ada sekolah-sekolah di sekitar Kuala Lumpur. Jadi kita harus perbaiki. Jadi saya rasa caranya bagaimana. Nak harapkan jabatan kerajaan atau Kementerian Pendidikan saja tak terupaya. Seorang pegawai pendidikan daerah yang menjelajah nak cover 50 sekolah menengah, 60 sekolah rendah, sekolah agama, sekolah Cina, sekolah Tamil, itu banyak. Jadi wajar kita anjurkan supaya kita perkenalkan konsep kampung sekolah angkat tahun ini. Sekolah angkat, kampung angkat, sekolah angkat, berat lah menteri ni, tak terangkat besok namanya. Tapi saya rasa boleh, bukanlah pergi tiap minggu. Kalau sudah ada contact person, jadi seperti mana saya di Ceruk Tukun, dia ambil kampung angkat, setahun nak pergi 2 kali pun berat lah kan. Tapi saya ada jawatankuasa, pemantauan dan rakan yang akan memberi laporan dan kita bantu. Sedaya upaya. Apakah contoh yang terbaik itu selesai? Saya rasa belum. Tetapi saya rasa boleh. Maknanya kalau kampung angkat, saya ambil kampung asal saya di Ceruk Tukun, Bukit Tajam. Sekolah angkat saya dipilih. Kalau nak pilih Malay College, ramai sangat orang pilih Malay College. Jadi mungkin kita pilih sekolah-sekolah lain lah. Jadi kita cadang kalau boleh 500 kampung angkat. Maknanya LHDN saja 20. Pasal rekod biaya tinggi. Jadi pasal dia punya kepakaran itu kutip buang. Jadi saya nak ajar dia bagaimana belanja wang sikit. Baik, ada satu hal yang saya singgung sikit, ialah tentang kemelut sekarang. 2 perkara yang saya nampak dijadikan bahan politik 2-3 hari ini ialah soal Sapura Energy yang mendapat suntikan 1.1 bilion ringgit dari kerajaan. Jadi dia kata UMNO dulu memang menentang bail out. Memang, ya. Kalau saya beri pilihan, saya tidak senang dengan cara kita menyelamatkan syarikat besar. Puluh ribu syarikat kecil yang kadang-kadang terlantar tidak dipedulikan. Tapi dalam kes ini, ya, kita kena tahu, boleh tegur dan kritik dan serang. Dia bukan penyelamat seperti yang direncanakan dulu. Ya. Kita mulakan dengan
forensic audit. Kenal pasti apa permasalahannya. Dan siasatan, kalau ada apa-apa penyelewengan, penyalahgunaan kuasa atau keterlanjuran, itu diteruskan. Saya semak juga 2 hari 3 hari yang lalu, diteruskan. Itu bukan urusan kita, kita hanya minta siasatan. Jadi semua agensi yang terlibat harus siasat apakah ada keterlanjuran. Kemudian ketiganya, kita tidak beri ruang untuk kepada syarikat. 1.1 bilion itu khusus kepada vendor yang telah kerja. 80 sekitar 2,000, 80% itu vendor-vendor Bumiputra yang telah beri sumbangan. Bagaimana harus mereka dihukum? Tengok dalam dunia politik, kalau saya tak tolong, Anwar khianat. Dia bukan lagi membantu memperjuangkan nasib Bumiputra, dia hanya menjadi juru cakap DAP. Sini salah di sini. Nah, jadi itu. Kalau kita buat, dia kata ini kita bantu. Saya tidak bantu menyelamatkan tokoh-tokoh kaya. Wang itu tiap sen terus kepada vendor yang telah bekerja dan tiada dapat bayaran. Baik. KSP angguk kalau benda betul. Jadi baik. Apa kata kalau kita kata baik biar dia bankrupt semua? Apa jadi? Ini sahaja satu-satu syarikat oil and gas Malaysia yang boleh operasi di bawah pelaksanaannya. Kalau tutup, maknanya tidak ada syarikat yang mampu mengendali, maknanya seluruh kegiatan di peringkat hiliran gitu ya, hiliran atau peringkat bawah pelaksanaan dia, itu semuanya syarikat asing. So kita ada problem sekarang. Bukan bail out ini menyelamatkan syarikat besar dengan pengurusannya. Pengurusan kanan semua mesti keluar. Itu syarat kita. Mesti diganti dengan pengurusan baru. Dan kalau ada permasalahan atau yang melibatkan keperluan siasatan, itu diteruskan. Itu urusan kita. Jadi ini pertimbangan kita. Kalau saudara dan kedudukan saya sudah harus pilih. Apakah kita harus hukum 2,000 syarikat yang telah bekerja dan bukan salah mereka? Hukum orang yang salah, bukannya mereka. Jadi sebab itu suntikan dana itu tidak kepada syarikat persi, tapi kepada vendor. Dan dalam kes ini secara khusus, tanpa syarikat ini tidak ada syarikat boleh mengendali di peringkat pelaksanaan atau peringkat kerja-kerja dalam negara, dan kita terpaksa akan serahkan semua kepada syarikat asing. So kita ada problem. Apakah dia tidak ada masalah awal? Ada. Mungkin pengurusan, mungkin apa-apa. Saya tidak dapat umumkan semua di sini, biar kita lihat forensic audit. Tapi penyelesaian begitu baik. Apakah dana ini dana hangus? Tidak. Apa yang dilakukan ialah suntikan ini akan dijadikan modal pinjaman supaya pengurusan baru mudah-mudahan akan mengurus dengan lebih baik, mendapat keuntungan dan membayar semula dana suntikan 1.1 bilion. Bukan suntikan dana, tetapi dilaksanakan dalam bentuk pinjaman. Letih. Saya tak ada masalah, tapi caranya Anwar telah mengkhianati amanah. Anwar sekarang menjadi alat dan perkakas negara ini, ekonomi kepada korporat-korporat. Bunyi kan enak, tapi pembohongan di bulan Ramadan. Ya. Kerana kedangkalan ilmu dan keengganan mendapat fakta yang betul. Bila kita tegur dan kritik Sapura Energy dulu, ya, berapa tahun dulu? 3 tahun dulu, 4 tahun yang lalu. Mungkin sudah ingat debat saya dengan Datuk Seri Najib. Apa yang saya sebut? Saya kata jangan bail out. Pengurusannya itu masih di sana. Pendapatan mereka masih tinggi berjuta-juta. Nah, mana dia forensic auditnya? Kita ambil EY, Ernst & Young, masuk.
Jadi semua peraturan yang agak transparent, yang telus dilaksanakan sebelum keputusan ini dibuat. Dan keputusan ini, percayalah saudara, tidak mudah. Saya di antara orang yang paling keras dari segi bailout kerana pengalaman saya daripada awal dulu 97-98 ialah menentang bailout kepada syarikat perkapalan yang melibatkan anak Perdana Menteri. Ya. Jadi ada pengalaman kerana menyelamatkan orang-orang yang hidupnya mewah dan dengan segala kemudahan, kemudian mengurus dengan paling lembab dan menyebabkan kerugian besar dan kemudian ditampung oleh kerajaan tanpa syarat-syarat yang kita berikan begini. Jadi itu mengenai Sapura yang melibatkan dana 1.1 bilion ringgit. Yang satu lagi yang telah berlaku dalam sama tempoh sebulan ialah Akta Pembangunan Bandar. Ya. Itu dikatakan kita mau merampas hak Melayu. Sebab tu saya minta kita fikir, orang yang perintah sebelum ni dia buat apa? Sudah tahu tak miskin bandar ini memang isu besar. Sudah tahu tak minta pergi juga tengok flat PPR yang lama Seri Perlis disiapkan di sekitar 60-an, satu kamar, satu bilik, satu bilik air, keluarga anak 6, hidup sejak tahun 60-an sampai 2024, 2025. Jadi saya ingat saya pergi situ masa ada kebakaran, saya lemas masa itu, ketua pembangkang. Saya kata macam mana ni? Tengok tanya berapa, ya majoriti itu Melayu, ada kelompok India yang ramai dan beberapa jumlah kecil keluarga Cina. Apakah dalam bila kita jadi kerajaan kita tak mampu buat apa-apa? Ada perancangan. Aku nak serah dia buat. Nak bayar sewa pun dia susah. Apakah kekal sampai anak pinak dia begitu hidup dia? Bila kita ada dengan segala kemewahan, kita ada mercu tanda yang hebat dengan Twin Tower, dengan jambatan, semua hebat-hebat, tapi majoriti rakyat miskin bandar hidup dalam keadaan begitu. Dia tidak boleh, dia menyentuh hati nurani saya. Sebab itu saya masih ingat, kalau ingat 90-an itu pembangunan Kerinci, perumahan Kerinci, Wangsa Maju, ya, perumahan Gombak Ampang, itu semasa saya Menteri Kewangan. Kita ambil alih banyak tugas KPKT masa itu dan laksanakan program ini. Saya masih ingat kadang-kadang bila bincang minta tanah dari sebuah negeri, Selangor lah masa itu, orang kata tanah susah lah untuk Sri gitu gini, saya marah. Saya kata tanah golf berpuluh-puluh tempat boleh, tanah rumah rakyat tak boleh. Itu semasa saya Menteri Kewangan, Menteri Timbalan Perdana Menteri. Sebab tu saya kena tergajang cepat. Nak berani, sudah fikir, ya? Bagaimana kita nak jawab? Tanah golf boleh, rumah rakyat tak boleh, ya? Itu tak apalah, saya belum pegang tampuk kekuasaan. Sekarang saya dalam keadaan boleh mempengaruhi, jadi saya lakukan sebaiknya. Baik, dengan undang-undang yang ada sebelum pindahan ini, apa yang kita boleh lakukan? Ada satu projek di Jalan Tun Razak, semua setuju, seorang tak setuju, tertangguh sampai sekarang. Bawa ke mahkamah, tunggu 4-5 tahun. Kemudian mahkamah putuskan penilaian berdasarkan semasa. Tidak memberi manfaat. Kalau kita laksanakan program ini, ya, daripada harga kata sekitar RM70,000 atau RM60,000 atau katalah RM100,000 sekarang, dia kemungkinan naik 3 kali ganda, 2 kali ganda. Dan itu jadi hak dia. Tak ada rampasan. Kalau status tanah tu reserve Melayu, kekal reserve Melayu. Status tanah itu status apapun, kekal. Status tanah tidak berubah. Pemilik dijamin dapat rumah yang lebih baik. Itu dia. Jadi kita perlukan ini supaya kalau 80% orang setuju, 20% tak setuju, kita gunakan undang ini, bagi pada dia akan dapat apa yang diperoleh oleh 80% penghuni. Ini yang kita lakukan. Tapi
ada bantahan yang kuat. Ini Anwar ini paling atas arahan DAP pula lagi. Apa kena mengenai saya itu? Kerana kebetulan Menteri KPKT itu DAP, Timbalan Menteri Kewangan DAP, itu susah kan? Jadi saudara, kalau betul, sebab itu saya jawab di Parlimen, kalau betul nak tolong Melayu, majoriti ini Melayu, jangan kekalkan dah 60-70 tahun mereka begitu keadaan dia, kita selesa. Jadi sebab itu saya ambil keputusan, sudah diluluskan sekarang oleh Parlimen, kita jelaskan, kita jalan dengan tegas. Kerana biasanya orang akan mudah terpengaruh. Ini soal bangsa, lenyap kita nanti di Malaysia ini. Pulau Pinang tiada azan dan golongan Kristian telah ambil alih. Ada yang bingai yang percaya. Jadi begitu juga macam saudara, kalau dia bagi cadangan pilihan, okey, ini kami cadangan Anwar tidak begitu menarik, kami cadang begini. Tak ada juga. Dia nak kekalkan orang Melayu jadi begitu rendah pendidikan dia, miskin, supaya dia boleh peralatkan. Ya. Ini yang disebut dependency syndrome, teori Samir Amin. Umpamanya rakyat itu dilemahkan supaya dia boleh kawal, ilmunya sedikit, jadi boleh dihasut melalui agama, melalui kaum. Jadi ini masalahnya. Ya. Saya lontarkan kerana ini akan melibatkan Kementerian Kewangan. Kementerian Kewangan terpaksa mula tahun ini bersama KPKT, Dewan Bandaraya, memperuntukkan dana yang lebih besar, dan saya akan mintakan semua JLC, syarikat kewangan dengan jaminan kerajaan sedemikian membangunkan dalam masa yang lebih cepat. Ya, tapi tentunya melibatkan sektor swasta. Jadi yang kata ini cara orang sektor swasta menelan kekayaan lebih besar. Dia nak untung banyak mana pun soal dia, asalkan rakyat yang susah itu dapat kemudahan yang jauh lebih selesa. Dari 1 bilik ke 3 bilik, dari 1 tandas ke 2 bilik mandi. Itu rencana kita. Dan perumahan yang punya tempat permainan, kawasan hijau, itu syarat-syarat kita kenakan, seperti mana perumahan madani di Jalan Taman Desa. Ya. Itu kita cuba memberikan yang maksimal yang belum diperoleh sebelum ini. Ya. Green Lang ada, tempat permainan ada, untuk kategori ini. Dan juga gerai-gerai dan warung-warung yang lebih bersih, lebih indah untuk mereka. Jadi itu 2 isu yang saya minta saudara hazam dan faham, selain daripada menambah waktu untuk membaca Al-Quranul Karim. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.